ada 3 perkara yang kita haram buat kalau tak nak duit simpanan asyik bocor tiap-tiap bulan. Tengok video ni sampai habis kalau nak selamat. Pertama, simpan duit baki. Tolonglah buang habit ni. Dapat gaji je, terus nak reward diri. Kononnya nak perhabiskan dululah duit yang ada. Baki tu baru kita nak simpan. Memang takkan ada baki punya. Awak kena tolak siap-siap at least 10% untuk simpanan. Barulah boleh berjoli. Kedua, tak ada tabung kecemasan. Kita selalu ingat hidup ni macam drama TV yang semuanya nampak smooth je kan? What if tiba-tiba kereta meragamlah, anak demam. Kalau tak ada dana kecemasan, confirm kelang kabut. Awak akan pergi cari tabung lain ataupun terpaksalah swipe credit card. Ketiga, simpan kat bank yang senang cair. Nampak duit lambat sikit kat screen phone tu, tangan tu gatal lah nak check out barang dekat TikTok Shop. Kita ni kena letak kekayaan itu di tempat yang kalis inflasi. Contohnya, terus tukar kepada emas fizikal. Kawan-kawan yang disayangi Allah, kalau kita tak paksa diri berdisiplin sekarang, sampai ketua pun kita terpaksa ikat perut. Biarlah belanja tak nampak megah, asalkan poket tak pernah parah, barulah hidup sentiasa indah. Boleh-boleh